Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azlin binti Zainal Abidin akan membentangkan refleksi pengajaran bahasa Melayu Cikgu Siti Aini binti Ahmad. Refleksi ini memfokuskan kepada kekuatan, kelemahan, penambahbaikan dan aspek yang boleh dicontohi daripada sesi pengajaran yang dijalankan oleh beliau. Pemerhatian telah dibuat ke atas Cikgu Siti Aini binti Ahmad yang mengajar kelas tahun 6 Proton yang terdiri daripada 30 orang murid. Tajuk pengajaran beliau ialah percutian bersama keluarga di bawah tema kekeluargaan dan kepelbagaian budaya. Standard kandungan dan pembelajaran memberi fokus kepada kemahiran menulis ayat berdasarkan gambar dengan kosakata yang sesuai. Sementara objektif pembelajaran bagi sesi ini ialah supaya murid dapat menggunakan 4 kosakata yang sesuai, menulis sekurang-kurangnya 1 perenggan karangan berdasarkan gambar yang diberikan dan mengenal pasti serta menghargai kepelbagaian budaya dalam aktiviti percutian. Sekarang mari sama-sama kita saksikan sesi pengajaran dan pembelajaran Cikgu Siti Aini. Perhatikan dengan teliti sepanjang video ini. Set induksi yang dibuat oleh Cikgu Siti Aini dilihat mampu menarik minat murid-murid di dalam kelas beliau. Kedua, set induksi yang dibuat oleh Cikgu Aini berjaya mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid. Ketiga, melalui video yang ditontonkan, murid boleh meneka tajuk pelajaran pada hari tersebut. Dan yang terakhir, set induksi tersebut dilihat ringkas dan menarik. Sekarang mari sama-sama kita tonton aktiviti perbincangan dan pembentangan yang telah dirancang oleh Cikgu Aini. Berdasarkan gambar yang cikgu akan beri nanti setiap kumpulan, okey, cikgu nak kamu senaraikan, bukan 5 tapi 4, kamu senaraikan 4 perkara yang menarik tentang tempat percutian ini dari segi budaya. Faham? Kebudayaannya. Cikgu, budaya dia apa? Okey, terus dapat sikit mic. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya dan keluarga melancong ke negeri Sabah. Di sana saya mendaki Gunung Kinabalu. Terdapat ramai warga Lazan. Saya terdapat makanan tradisional seperti ambuyat. Akhir sekali terdapat banyak hasil laut. Okey, baik, bagus. Seterusnya kumpulan. Terdapat 2 kekuatan utama yang dapat saya simpulkan dalam pengajaran dan pembelajaran Cikgu Aini. Pertama, arahan yang dilontarkan oleh Cikgu Aini sangat jelas dan dapat difahami oleh semua murid walaupun di dalam kelas Cikgu Aini terdapat murid pelbagai kaum. Kedua, aktiviti yang dijalankan juga berpusatkan murid di mana mereka diberi peluang untuk berbincang dan berkongsi pendapat secara aktif. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang boleh diperhatikan. Pertama, kebanyakan murid yang duduk di barisan kedua dalam setiap kumpulan tidak mengambil bahagian dalam perbincangan kumpulan. Mereka dilihat hilang fokus kerana tidak dapat melihat paparan tugasan di komputer riba kumpulan masing-masing dan rakan di barisan hadapan lebih mendominasi situasi kerana mereka dapat menggunakan komputer riba. Kedua, Cikgu Aini hanya menggunakan satu kaedah pengajaran sahaja, iaitu menggunakan komputer riba dan teknologi digital. Tiada aktiviti lain yang melibatkan pergerakan fizikal seperti aktiviti permainan kecil, aktiviti stesen atau aktiviti menulis di atas kertas.
Setiap kelemahan masih ada ruang untuk penambahbaikan. Berikut merupakan cadangan penambahbaikan daripada saya. Pertama, Cikgu Aini boleh merancang kaedah penggiliran untuk murid-murid menggunakan komputer supaya setiap ahli kumpulan dapat memaksimumkan penglibatan dan rasa dihargai. Kedua, Cikgu Aini boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran agar lebih adil dan inklusif kepada murid dengan pelbagai kecerdasan dan aras kognitif. Aktiviti fizikal seperti pemandang kecil atau aktiviti stesen boleh membantu murid yang mempunyai kecerdasan kinestetik belajar dengan lebih seronok dan bermakna. Walaupun terdapat beberapa kelemahan, terdapat juga aspek positif yang boleh dicontohi daripada pengajaran Cikgu Aini. Antaranya ialah pertama, kecekapan beliau menggunakan teknologi dalam PDPC. Kedua, ketepatan masa dalam melaksanakan setiap langkah pengajaran serta kejelasan dalam memberi arahan dengan bahasa yang tersusun dan mudah difahami oleh murid-murid. Sekian, terima kasih.